Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Hanizam Studio Channel. So hari ni aku nak edit satu gambar untuk klien aku, untuk anak dia. Alright, anak dia ada join pertandingan carnival, pertandingan pakaian ya, pakaian. So pertandingan ni under Kejora dan Muzium Nelayan. Jadi aku ada shoot hari tu, dan sekarang aku nak edit gambar anak dia dengan menggunakan baju mermaid. So tutorial hari ini aku akan ajar korang ataupun tunjuk kat korang, mungkin tak ajar sangat, tapi tunjuk apa yang aku buat behind the scene, cara aku edit, the workflow that I have done with this picture. Okay, dengan menggunakan aplikasi Photoshop dan Nik Collection plugin. Juga ada skin refiner, okay, skin finer untuk lembutkan dia punya kulit. Ayuh, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Photoshop. Pemilihan gambar. Aku dah pilih satu gambar yang aku nak buat, yang ini. Alright, so aku just drag sahaja. Adjust segala-segalanya. Jangan lupa adjust optics, remove chromatic aberration and use profile color correction. Bagi aku gambar ni dah cukup. This is fine, alright, very fine. So bila dah adjust untuk basic benda ni, temperature, semua exposure, aku nak turunkan sikit exposure. Alright, so jom open. Yeah, pertama sekali aku akan buat Ctrl J, copy the layer supaya kita tak mengganggu layer yang pertama. Alright, kedua aku akan apply satu. Aku akan crop dulu. Ya, maaf, crop dahulu. Aku harap korang dapat follow lah. Gunakan pen tool. Yeah, ini adalah satu kerja yang salah, leceh, tapi hasilnya insyaAllah boleh membantu anda untuk memantapkan lagi hasil fotografi dan editing anda. Benda ni basic, korang kena pandai gunakan pen tool ya. Yang aku tunjuk ni hanyalah sekadar je guna pen tool ya. Je guna pen tool. So kita crop dulu orang dia, sebab kita akan edit secara berasingan ya, background dan manusia ini. Nama manusia ini adalah Yaya. Okey, kita bagi nama dia Yaya. Alamak, terciduk kat jari situ. Kita hanya ambil bahagian tubuh badan sahaja. Tak perlu nak ni sangat. Alright, so kita dah connect the dots. Alright, and then right click, make selection. Lepas tu korang ada nampak benda ni, feather ni, kira feather nak tepi ni halus-halus ke tak kan. Aku letaklah 0.8 tu, kadang 0.5. Tengoklah, sebab aku buat editing ni tak detail sangat, so kita just buat 0.8 pun okay. So nanti kita akan nampak, oh okay, dia akan select this. Right, and then kita akan buat Ctrl J, copy satu layer. Korang nampak ni, layer ni, layer sahaja, okay, dia sahaja. Right, this is fine. So apa yang kita nak buat yang seterusnya adalah layer ini. Okay, layer ini untuk layer Yaya sahaja. Yaya, kita tukar nama Yaya.
kita kembali lagi. Okay, folder Yaya sahaja. Folder Yaya, layer Yaya sahaja. Okay, filter, aku ada satu ni, photo toolbox untuk skin finer. Okay, dia untuk membuat kulit-kulit anda menjadi lembut. Yeah. Preset aku ada satu ni, preset model. Right, kita lihat. Nampak mana before and after dia. This is before and this is after. Yang belah kiri ni adalah sebelum dan after adalah selepas. Nampak kontras dia, saturation dia. Alright, kita make it soft. So, yeah. Alright. Okay, bagi aku ini dah cukup. Nanti kita ganggu lagi dia punya vibrance untuk, dan kita tekan OK. Sekarang ni dia akan apply the filter. Alright. Okay, untuk Yaya sahaja. Nampak before and after, korang boleh nampak. Okay, nampak. Ni buka mata, tutup mata. Ni buka, tutup mata, buka. So, kita apply untuk Yaya sahaja. Alright. So, yang kedua, untuk layer sahaja aku akan apply, maksudnya bukan Yaya ya, yang layer dekat belakang ni aku akan apply satu photo filter menggunakan aku rasa HDR Effects Pro untuk bagi background tu nampak lagi HDR, High Definition, High Dynamic Range. Yes, dia seperti 3 bracket Photometrics bla bla bla. Korang tahulah. Kita tengok apa yang ada. Alamak, ganasnya. Mari kita tengok selective adjustment, apa yang ada. Artistic tak nak dia berunggil sangat tak boleh tak syok. Vignetting okay, kalau FX Pro 4. Mari tengok. Super Punch, aku rasa Super Punch macam elok. Cantik Super Punch guys. Super Punch. Alright. Kontras naik sikit. Aku nak bagi nampak air tu. Dahsyat tu, ganas. Nak bagi dia ganas tu. Yeah. Contrast, soft contrast. Okay, bagi dia garang sikit. Aku rasa dah okay. Okay, kita nampak. Sabar ya. Banyak bersabar. Boom. So Yaya tak teredit sekali dengan background. Nampak? Perasan tak? Boom. Kalau tak Yaya sekali yang hitam. Okay, jom kita edit Yaya sahaja. And then untuk Yaya ni, okay, mari. Okay, untuk ni collection ni, biasanya aku akan masukkan layer ni, collection ni ke dalam satu folder, tarik ke bawah ni, boom, background, mudah. Okay, Yaya sahaja. Mari kita edit Yaya sahaja.
Aku nak bagi tahu disclaimer ya. Cara aku ni mungkin bukan terbaik untuk korang. Ada yang suka cara yang susah, ada yang mudah. Tapi ini disebabkan klien aku ya ni aku included lah dengan dia punya ni. Aku tak bagi tahu aku ada buat guna photo retouch ke apa semua ni kan. Just dia kata dia nak naikkan lagi warna, tone baju-baju dia. Sebab pertandingan ini kan fokus kepada baju. Jadi kita layan sahaja, right? Sekala-sekala buat amal jariah sikit. Okay, jom. Apa yang aku suka buat is naikkan vibrance untuk ya naikkan, nampak tu. Okay, kalau tak dia unsaturated, kita naikkan, bagi dia lagi power. Yeah boy. Right. Tengok skin dia pun dah soft dah. Alright. Indeed. Dia nak make up. Tapi ini untuk kita ada edit satu gambar lagi untuk close up lah. Close up tu kita akan fokuskan vibrance dan saturation pada makeup dia ni. Yang shell dekat muka ni kita akan naikkan. Tapi untuk portrait full body ni ya, with landscape kita just naikkan dia punya hue and saturation. Tengok untuk warna biru. Alamak, sorry. Alright. Okay, apa yang aku nak buat sini, kita dah adjust dengan segala saturation dia ni. Saturation yaya saja. Kita tak boleh over sangat, nanti dia akan jadi coklat, macam coklat Milo. Right. Okay, ini dah cukup. Alright. Kalau korang tak buat layer yaya sahaja, nanti kan kalau korang apply satu filter daripada Nick Collection tu, dia akan apply to the whole picture. Sebabkan manusia kita tak nak dia jadi seperti ini HDR. Korang boleh nampak. Okay, nampak hitam ni sebab dia guna filter preset yang kita gunakan, kita apply dekat background. So aku tak nak. So kaedah dia adalah kita buat satu layer. Sebab tu kita edit di dalam Photoshop. Okay guys, boom. Tak mengganggu Yaya. Kalau tak Yaya marah guys. Okay. Vibrance. Mana lagi? Mana nama benda tu? Tengok. Kita kena make sure kita apply on Yaya sahaja. Create clipping mask. Korang boleh guna auto. Tengok apa dia buat. Okay. On. Right. So and then for the next step, nak bagi nampak lagi gambar ni lagi lebih profesional ataupun ala-ala professional gitu. Okay. Apa yang korang boleh buat? Ya, curve. Alright. Okay, aku rasa aku dah settle lah. Tak perlu nak lebih-lebih pula aku ni sebab gambar ni senang je. Alright. So kalau korang nampak,
gambar ni. Okay, ni adalah selepas, ini adalah sekejap, masukkan ni ke dalam satu folder. Ya. Okay, kalau sebelum edit, kita ini gambar seperti ini. Selepas, gambar ni sebelum, selepas, sebelum, selepas. Nampak beza dia? Sebelum, selepas. Okay guys, and then touch up yang kita nak letak, yang untuk yang terakhir lah kita nak bagi adalah teks. Okay, kenapa teks? Okay, apa maksud teks aku nak buat? Okay, kita tengok. Okay, sekejap ya. Nama dia Haida. Haida Suraya binti Muhammad Harizal. Sekejap ya, aku cari satu dokumen ni. Korang kena tunggu sebentar. Okay, aku dah jumpa dah. Alright. So okay, yang ni kita nak buat seperti ini. Ni collection. Ini aku nak ambil ayat ni je. Oh, font ni, aku nak font ni je tadi.
Okay, tak apa. Ini pun dah cukup. So nama dia Aida Surai binti Mumah Rizal. Batu layar. Alright, sejarakan. Buat macam ni sebenarnya. Ini, alright. Official photographer. Ikan duyung. Tema. Baju. Ikan duyung. Pantai Batu Layar. Ini kecil sikit. Dia halus sikit. Right. Naikkan dia. Underline, ada garis. Bye. Jangan lupa bye. Studio. Tapi kita buat kecil. Official photographer. Mudah is kalau ni susah sangat korang buat satu layer word lah, senang sikit nak adjust. Kalau tak dia susah sangat. Nampak tak kelainannya bila ada ayat-ayat ini? Kena buat macam ni. Kanan, letak dia kat tepi sini.
Aku dah was-was ni. Nak bagi tengah lah kot. Tengah-tengah. Center. Alright. Kena tukar warna font ni. Warna putih tak jadi. Tak nampak je. Grey sikit. Hitam. Merah, kuning, kelabu, grey, hitam. Hitam lah. Kita letak hitam dulu guys. Mana tahu. Hitam. Hitam. Boleh lah hitam. So dia tak obvious sangat. Okay. Then hitam lah. Aku was-was pula yang warna ni. Putih kot. Putih juga. Hitam tenggelam sangat. Syang. Putih. Selain putih guys. Jom. Okay, on. So inilah. Maaf lah lambat sebab nak pilih warna font tu. Biar nama tak nampak sangat. Nanti orang akan fokus kat gambar saja. Okay, begitulah. Ini kita export ya. Export for web legacy ya. Kalau nak post dekat social media. Benda ni okay, original. Aku letak original guys. Okay, cantik. Cantik. Bagi aku cantik. Kualiti jangan lupa letak 100%. Padam muka. So ini copyright. Tak payah sebab kita letak Yaya Masterpiece. Yeah. Pictures. Okay, mari kita lihat hasilnya. Boom. Yeah. On. Okay tak? Okay, gambar sebelum gambar sebelum aku nak buat comparison nak tengok apa beza dia. Mana tahu korang tak nampak beza before and after. Mana gambar dia? Rawr. Okay, ini sebelum, belah kiri sebelum, sebelah kanan is selepas. Nampak tak? Nampak. Nampak tak guys? Yeah, inilah yang kita namakan Photoshop, photo editing, photo manipulation dan foto. Segala foto. Ya, kalau korang nak tanya apa-apa soalan boleh tinggalkan komen di ruangan di bawah. Okay, dan insyaAllah aku akan buat satu lagi video untuk next editing gambar Yaya ni. Thank you. Assalamualaikum. Yeah.